Jalan Perusahaan merupakan jalan utama yang terletak di kawasan perusahaan perai Pulau Pinang. Jalan ini berfungsi sebagai nadi perhubungan penting bagi zon perindustrian di daratan Pulau Pinang. Untuk sampai ke Lebuhraya Utara Selatan, PLUS, dari Jalan Perusahaan, biasanya merujuk kepada kawasan perindustrian Perai atau seberang Perai. Anda boleh menggunakan persimpangan Perai, exit 162. Lebuhraya Utara Selatan, PLUS, jajaran utara, E1, mempunyai banyak susur keluar yang menghubungkan pengguna terus ke laluan Persekutuan 1, jalan persekutuan utama yang selari dengan Lebuhraya. Bulatan Bukit Tengah, juga dikenali sebagai Bulatan Alagappa, merupakan sebuah bulatan trafik utama yang terletak di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Bulatan ini menghubungkan beberapa jalan utama seperti Jalan Bukit Tengah dan merupakan titik pertemuan penting bagi trafik dari arah Butterworth, Perai dan Bukit Mertajam. Jalan Permatang Batu merupakan salah satu jalan utama di Bukit Mertajam, Pulau Pinang, yang menghubungkan kawasan Bukit Tengah dengan pusat bandar Bukit Mertajam. Jalan ini dikenali sebagai kawasan yang sibuk dengan pelbagai kemudahan awam, premis perniagaan dan kawasan perumahan. Panjang Jalan Permatang Batu di Bukit Mertajam adalah kira-kira 1.5 km. Jalan ini merupakan sebahagian daripada laluan P12 yang menghubungkan beberapa kawasan penting di seberang Perai Tengah. Sejarah Jalan Permatang Batu berkait rapat dengan perkembangan awal Bukit Mertajam sebagai pusat perdagangan dan pertempatan di seberang Perai. Kawasan ini merupakan salah satu laluan penting yang menghubungkan pusat bandar Bukit Mertajam dengan kawasan sekitarnya. Permatang Batu merupakan antara pertempatan awal di Bukit Mertajam yang didiami oleh komuniti Melayu dan kemudiannya berkembang dengan kehadiran komuniti Cina serta India. Dahulunya, kawasan di sekitar jalan ini dikelilingi oleh tanah pertanian yang subur, termasuk sawah padi dan ladang-ladang kecil. Nama Permatang sendiri merujuk kepada kawasan tanah yang sedikit tinggi di celah-celah kawasan berpaya atau sawah padi. Jalan ini memainkan peranan sebagai nadi penghubung penting di seberang Perai Tengah, menghubungkan kawasan Bukit Mertajam ke arah Perai dan Butterworth. Kepentingannya meningkat selari dengan pembukaan stesen kereta api Bukit Mertajam pada zaman kolonial yang menjadikan kawasan sekitarnya pusat perdagangan utama. Sepanjang jalan ini, terdapat pelbagai bangunan lama dan baharu termasuk premis perniagaan, sekolah dan tempat ibadat yang mencerminkan kepelbagaian budaya penduduknya. Kini, Jalan Permatang Batu telah berubah menjadi laluan komersial yang sibuk, namun ia tetap mengekalkan statusnya sebagai sebahagian daripada warisan sejarah pembukaan bandar Bukit Mertajam.
Jalan Permatang Rawa di Bukit Mertajam mempunyai anggaran panjang sekitar 2.8 km hingga 3 km. Jalan ini merupakan laluan utama yang menghubungkan kawasan pusat bandar Bukit Mertajam dengan kawasan Bandar Perda. Jalan ini bermula dari persimpangan utama yang menghubungkan Jalan Padang Lalang dan Jalan Mutu Palaniapan. Berakhir berhampiran kawasan Bandar Perda, berdekatan dengan stesen KTM Bukit Mertajam. Jalan ini menjadi semakin penting dengan pembukaan stesen keretapi Bukit Mertajam. Stesen tersebut asalnya terletak berdekatan pusat bandar lama sebelum dipindahkan ke lokasinya sekarang di Jalan Permatang Rawa untuk menampung perkhidmatan KTM komuter dan ETS yang lebih moden. Panjang Jalan Mutu Palaniapan di Bukit Mertajam adalah kira-kira 319 meter. Jalan ini merupakan sebahagian daripada laluan negeri P18. Ia menghubungkan Jalan Permatang Rawa di sebelah barat dan berakhir di persimpangan Jalan Arumugam Pilai di sebelah timur. Jalan Arumugam Pilai di Bukit Mertajam mempunyai anggaran panjang sekitar 850 meter. Jalan ini merupakan salah satu jalan utama di Bukit Mertajam yang menghubungkan bahagian utara bandar ke pusat komersial. Jalan ini bermula di persimpangan antara Jalan Abdul Kadir, laluan negeri P3, dan Jalan Berapit, laluan negeri P131, dan jalan ini berakhir di persimpangan dengan Jalan Sungai Rambai dan Jalan Mutu Palaniapan. Sepanjang laluannya, ia membentuk persimpangan dengan beberapa jalan penting lain termasuk Jalan Aston, Jalan Ciku, Jalan Dato' Cui Chong, dan Jalan Pasar. Aliran trafik jalan ini agak kompleks. Walaupun anda boleh memandu dari hujung utara ke selatan, arah sebaliknya tidak membenarkan pergerakan yang sama secara terus.